Selamat datang ke Livi. Sejak nak mampus. Waiting impatient for me, Lord. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain. Welcome to apartment kita orang di Livi. Tada, ada Elika. Itu benda yang paling penting. So, review sikit sayang. Enak. Aduh. Malu. Okay, sekarang apartment ni dia kecil tapi sangat-sangat komplit. Ada katil 2, ada microwave, ada peti ais, ada dishwasher, ada oven, ada stove. Ya, semua kabinet ni adalah benda-benda dia semua. All complete. Yes. Sorry, tak ada nak kemas. Baru basuh. Ada TV, ada meja, and dalam tu ialah peti ais pula. Bilik air lah. Okay, kita masuk dalam bilik air. Ada wash and dry, washing machine dengan dryer at once. And this is a shower, toilet. Tu cermin kat belakang. Apa lagi? Oh, peralatan dia ada, lu nampak tu, iron. Mana hair dryer? Dalam bilik air. Okay, dalam bilik air, tapi ada hair dryer sekali. And dia punya kelemahan satu je, cadar dengan tuala tak adalah, dia tak provide. Dia boleh provide tapi kena bayar lah. So apa yang kami buat is kami beli towel and cadar disposal dari Shopee and bawa dari sini. Sebab tu lah kau nampak cadar kita orang macam comel-comel. And ada Netflix. Wow. Jadi itulah apartment kita orang nombor 24. So kalau korang datang dapat nombor 24, maksudnya kami pernah duduk sini. And anyway, harga yang korang bayar tu termasuk juga dengan sauna, okay? Ni perempuan, tu lelaki. So kalau nak sauna, nak experience sauna, boleh minta kunci, dia bagi kunci, kau masuk je lah. Dan kalau korang boleh nampak, inilah nama dia, Levi Lehto Apartment. To be honest, so far ini adalah bilik yang terbaik kami duduk. Cuma ialah sempit sikit, macam tu je lah. Aku pun nak juga. Wow, janganlah tidak. Inilah dia tempat orang main ski dekat Livi. Antaranya lah tu, aku percaya banyak lagi tempat untuk main ski. Dia sangat-sangat menarik, sangat-sangat tempting, tapi level kita orang slack sahaja. Tweet temperature check, negatif 24. Okay, kali ni real, okay. Kalau korang nampak kat belakang ni, diorang letak semula botol-botol terdetik, dapat duit. Dengar batuk. Batuk tu menandakan waktu sejuk sangat. Jadi kami tak buat apa-apa setakat ni. Nak balik bilik. Ya, nampak Elika pegang apa? Kami beli hot chocolate powder dan bancuh kat rumah lah. Sekarang pukul 6.45 petang and kami tengah bersiap untuk pergi ke Northern Light Tour. So sekarang kami tengah lepak dekat sini. Kalau korang nampak kat sana, sana adalah Sweden. Ada macam sungai, laut, sungai lah kot, macam border. So kami travel lebih kurang 200 km sampai ke tempat ni dengan tour. So dia bawa, dia drive. Ini yang kami dapat setakat ni. Dapat prop dari punya ni, sejuk gila. Tapi the Northern Light, nampak tak? Lawa dah. Wow, next stop kami drive sikit lagi dalam 5 kilo macam tu. Wow, nampak tu? Strong gila. Nice. Okay, let's go over there. Wow, look at the shape, guys. This is amazing. Literally depan aku sekarang boleh nampak
Dancing Northern Light. Ini Elika. Dancing Northern Light. Banyak gila. Nampak tak? Sana pun ada lagi. Yes. Okay, tour dah habis. Pukul 1:30 sampai rumah. Pukul 11:30 diorang gerak dari tempat kami tengok Northern Light tadi. 2 jam, memang jauh gila dia drive, lebih kurang 200 km. Mata pada barai, otak pada penat. Ayuhlah kita.